Jangan dikatakan, oh kita hidup ni sebab akan hang banyak dosa sebelum ni, sebab tu hang diuji. No, kita diuji ni bukan sebab kita banyak dosa. Kita diuji ni kerana kita adalah hamba, kerana kita ni manusia. Sehingga itulah kita akan diuji sampai kita mati. Lepas pada kita mati baru kita tak diuji. Jadi jangan hampa expect hampa dah lepas ujian hari ni, hampa dah tak ada ujian hari ni, esok lusa tahun depan tak ada. Akan ada selama mana kita manusia. Daripada kecil hampa tengok Nabi Musa alaihi salam. Apa dosa dia? Sampai ketika mana dia lahir itu, mak dia nak kena letak dia kat dalam sungai. Hantar pula masuk pergi dekat istana Firaun. Kalau daripada matematik kita nampak budak kecil lahir tak sempat buat apa lagi pun dah kena uji macam tu. Jadi hampa hak besar bangka tua bangka apa semua ni, hampa nak expect hampa tak diuji. Tak macam tu. Kalau hampa tengok cerita dalam Al-Quran, story in the Quran, dia tak macam tu. Daripada kecil kita akan diuji. Kadang-kadang kita diuji, tapi ujian ketika kanak kecil-kecil ni Allah tak ambil kira lah. Bila kita banyak, kita diuji. Ketika remaja, ketika kita dewasa, ketika mana kita tua bangka, ataupun sampai nak mati pun kita akan diuji.